Nistex dan keradangan atau inflamasi. Nistex mengandungi habatus sauda, punya kesan anti radang atau anti-inflamasi. Nistex memanfaatkan kuasa habatus sauda. Nistex ialah nutraceutical generasi baharu yang diformulasikan dengan habatus sauda. Penawar kuno ini telah digunakan selama berabad-abad dalam perubatan tradisional dan kini, sains mula mengesahkannya. Nistex jauh lebih baik dari hanya habatus sauda. Nistex menunjukkan kesan anti radang yang setanding dengan aspirin, tetapi tanpa kesan sampingan. Keradangan adalah punca utama hampir semua penyakit kronik, daripada artritis dan penyakit kardiovaskular hinggalah gangguan autoimun dan juga kanser. Walaupun keradangan merupakan mekanisme pertahanan semula jadi yang menandakan tubuh memerlukan bantuan, keradangan yang kronik atau berlebihan boleh menyebabkan kesakitan, kerosakan tisu, dan masalah kesihatan jangka panjang. Ubat anti radang konvensional, walaupun berkesan, sering disertai dengan kesan sampingan yang serius seperti gangguan gastrosos, toksisiti hati, atau risiko kardiovaskular. Di sinilah Nistex menawarkan satu lompatan teknologi terbaru dan terbesar. Nistex memberikan hasil pemulihan yang setanding, malah lebih baik, tanpa kesan sampingan yang berbahaya. Ia menyokong proses penyembuhan tubuh secara semula jadi, menjadikannya pilihan yang menjanjikan untuk perubatan integratif dan pribadi. Kesan perubatan dan mekanisme tindakan Nistex, thymoquinone, sebatian bioaktif utama yang bertanggungjawab terhadap kebanyakan kesan terapeutik, anti radang, menghalang laluan NF-kappa B, sekaligus mengurangkan penghasilan sitokain, antioksidan, menyingkirkan radikal bebas dan meningkatkan paras glutathione, imunomodulator, mengawal tindak balas sel T dan keseimbangan sitokain, sitoprotektif, melindungi sel epitelium usus daripada kerosakan. Bagaimana thymoquinone mencegah keradangan? Thymoquinone menyekat laluan enzim siklooksigeenase dan lipoxygenase seperti aspirin, tetapi tanpa kesan sampingan. Thymoquinone juga meneutralkan radikal bebas. Thymoquinone turut mengurangkan penghasilan sitokain. Nistex, sekutu semula jadi dalam pengurusan penyakit dan kesihatan. Walaupun rawatan konvensional seperti ubat penahan sakit dan steroid boleh membantu, ia sering disertai dengan kesan sampingan. Nistex menghubungkan tradisi dengan perubatan moden, jawapan kepada penyembuhan semula jadi.